Okey, hari ni 17 hari bulan 12 Okey, inilah hasil hasil daripada rumah burung. Okey, kita boleh, kameraman boleh tengok sini, zoom kan. Ini dalam plastik beg hitam. Okey, yang ni pun ada, yang ni pelbagai lah. Jadi untuk mendapatkan hasil yang banyak macam ni, kita perlu jaga suara luar dan dalam. Api kena hidup lah. Jadi pemangsa kena jaga. Okey, itu saja. Untuk industri rumah burung ni memang sangat senang. Tak perlu ada pekerja, tak perlu apply pekerja, tak perlu bagi makan, tak perlu bagi baja. Kita jaga api, suara luar dan dalam, pemangsa. Pemangsa kita sudah ada cara-cara dia lah, A sampai Z. Jadi inilah hasil selama 2 minggu kita punya hasil. Boleh cameraman boleh tengok sini. Ini hasilan kita 2 minggu kita collect. Jadi ini kita nak jual pada buyer boleh, kita nak export ke China boleh. Tapi kalau untuk pengusaha baru, jual pada buyer je lah. Kalau untuk yang ada kabel ada link untuk ke China, jual ke China. Ini sedikit info lah.